Assalamualaikum. Salam. So far tahniah lah kerana berjaya menjadikan konsep ini satu realiti. So far apa perasaan setelah kita tengok apa semua sekali semua dah settle. So apa perasaan? Mungkin ada yang mungkin ketagihan pun boleh cerita kan? Kita orang sedih lah sebab dah habis dah. Awak Dia selalu macam itu. Kadang-kadang bila kita nak start tu, kita rasa memang lama nak praktis 3-4 lagu pun rasa lama kan. Tapi tiba-tiba dah habis dah. Kan? Bagi saya lah yang bestnya untuk konser ni, dia sebenarnya ialah yang momen ni memang best lah kan. The momen yang paling best lah waktu kita orang praktis bersama lah. So kita tak tahu bila lagi kita orang akan dapat momen yang macam ni. So itu ya. so macam promote kan, tadi ada lagu baru Wisdom. So far bila lagu dapat idea? So adakah lagu tu waktu sebelum ni sebab tak pernah rilis ataupun lagu tu kita start buat hujung tahun lepas, tapi kita buat sikit sampailah I think bulan 2 bulan 3 baru kita rekod habis lah. Dia Kromo kalau buat lagu kena lama sebab kita main dulu, dengar balik, dan tak sedap kita tukar lagi sampai jadi macam tu. Kena ada feel. Proses dia mengambil masa lah. Abang puas tak untuk outcome yang konser kali ni? Good. Kita nampak ramai orang kat sana. We have fun. Kan? Yang penting we have fun, the crowd have fun. Itu paling penting sekali. Dia orang datang nak tengok show, and if they enjoy it, alhamdulillah. Itu kena tanya dia orang lah. Dia suka ke tak kan? So saya nak tanya, rasanya ada kekurangan tak kat konser ni? Komok dengan publicity. Kekurangan? Nampak kekurangan. Show is never perfect. Is bagaimana you menangani semua masalah tu. Kat mana-mana pun dalam kehidupan kita pun tak ada yang perfect. Our life tak boleh perfect. Akan ada kekurangan mana-mana. Yang penting how you react to it. Macam mana kita menanganinya. Ambil yang terbaik apa yang ada di depan kita. Dia Itu tak yang ada penting. drag kan, tu yang best. Kita tak nak ada technical ke tiba-tiba kita kena stop. Tapi tadi memang macam kita plan lah, semua berjalan lancar. Dia tak ada drag. Jadi Show must go on. Yang penting. Trash lah kiranya. That's why kita namakan lagu tu Fallen Heroes. Untuk apa, mengingati jasa-jasa diorang, membina nama Kromo daripada awal lagi, especially Arwadin memulakan Kromo tu dengan Biji semua sampailah akhir hayat Biji kan tahun 23 23. Sedih tak ada. So dalam konser ni ada 3 buah lagu baru lah. Kalau ikutkan Babari 1 dengan Kromo 2 lagu baru. So pasal dah apa, macam penonton dia agak kaku sikit kan? itu biasalah tu. Biasalah. Lagu baru dia tak pernah Kita dengar. kena tunjuk kita produktif. Bukan semua orang berani main lagu baru belum keluar kan. Jadi kita kena educate orang. Main dulu-dulu pun kita dah buat dalam benda ni. Cuma budak sekarang mungkin je lah, dia mesti akan rasa. Tapi dengan sistem bunyi yang okey, dia orang mesti harap dia orang layan lah. kita memang nak beritahu yang kita ni aktif kan. Kan. Kita tak ada nak belantung lagu lama, kita produktif kan. Jadi kali ada something lah untuk diorang, walaupun diorang first time dengar, tapi banyak diorang beruntung lah, diorang first time dengar. Tapi aku cuma dia kesabaran untuk memperkenalkan karya baru pada pendengar ni. Mungkin sebab tanpa promosi tu penting lah kan. Tapi bila kata lagu sekarang, mungkin ada setengah lagu yang jarang dimainkan di radio kan. Mereka tu macam memberikan cabaran juga. Itu memang sebab sekarang pun ada streaming platform kan. So kalau tak main kat radio pun mungkin tak ada sebab boleh. Dia memang saya buat lagu, saya tak fikir pasal radio lah. Sebab dia punya syarat tu kita punya kreativiti terbatas kan. 3 minit setengah, 2 minit setengah. Jadi kita dah ada platform untuk kita punya media sosial sendiri. Jadi kita kena work cara lain lah. Kalau dia orang nak main, kita happy. Tapi dia orang tak main pun kita tak boleh dah paksa. Sebab kita still carry on benda ni kan. Kita tak boleh lah nak ikut
apa kehendak orang, sebab everything yang kita buat ni mesti ada eksperimental kan. Kita buat album, kita mesti ada, kita takkan nak buat benda yang sama. Jadi kalau lagu disyaratkan kena 3 minit setengah, kena ni, jadi tambah-tambah kalau lagu ballad ke apa kan, dia jadi tak menarik lah. Dia tak ada, pasal music tu penting kalau band kan. Kalau penyanyi solo mungkin lah. Pada menyanyi lagu cover lagu Melayu kan, so penonton macam bersorak kan. So dia kan ditanda untuk persen rekod lagu Melayu dulu. Tanda soal. Good answer. Promosi bila nampak fans lagu Melayu yang pasal kan, how mungkin itu bertanya orang venture tu. Basically lagu tu orang semua tahu, jadi saya tak heran sangat lah orang nyanyi. Saya pun enjoy juga kan. Kita buat show ni memang untuk semua orang enjoy, kita pun nak enjoy. Sekali tengok dia orang nyanyi, dia orang pun happy, ya okey lah. To me is good lah. Cuma dengar versi scream lagu Gerhana. Oh okay. So satu klien lah. Kalau orang saya boleh kongsi juga satu versi baru pada lagu tu kan. Macam mana? Tanya Abang Jo juga lah. Tanya Abang Jo. Dia yang come up with the idea yang nak buat apa nama itu untuk malam ni je. Untuk malam ni je kan. Untuk kita buat special untuk tribute untuk Kembara malam ni kan. Jadi Romo ada sebelum ni ada bagi tahu bagi tahu sesuatu lah macam malam ni. Mungkin ada album baru ke apa semua, tapi belum cerita ni pasal album baru. Siapa yang beritahu ada benda baru? Ada pengumuman. Lagu baru je lah, album baru. Kita orang tanya, tunggu malam Selasa. Apa pengumuman tu sebenarnya? lagu baru. Lagu baru saya. Album macam mana? Dalam pemingginan, dia belum siap. So jadi tak boleh nak announce lah. Album gambar dah siap, album muzik belum. Kalau boleh share kongsinya kalau dia lebih banyak awal Okey, dia sebenarnya sebelum kita naik masa lepas first song tadi, lepas kita turun standby, kita dapat berita ini dia kritikal balik. Jadi tadi saya bincang macam mana dengan ni kan. Jadi kita jangan beritahu dia dulu kan. Tu yang lepas show tadi Abang Jo tarik dia tengah down lah tu. Sebab 2 hari ni dia kesihatan bini dia dah alhamdulillah dah nak minta makan semua, tapi suddenly tadi dia terus drop, oksigen dia drop balik, and then masuk balik dia punya life support. Semalam dia dah nak minta makan tu, jadi kesian lah dia punya perasaan tu. Dah happy dah, bini dia dah okey, tiba-tiba bini dia kritikal balik. Sepatutnya hari dia nak pindah ke ward biasa. Sepatutnya dalam perancangan doktor lah, tapi suddenly tadi tiba-tiba dia drop, oksigen dia drop balik, dan dia kritikal balik kan? Jadi ni enggak tadi dia nak cakap dengan dia kan, alamak kan, jadi dalam masa dia, tapi dia okey tadi, aku boleh cerita dengan dia kan, dia kata okey tak apa kan? Kalau cakap nanti je lah kan? Jadi tadi lepas show aku tu tarik dia dan dia kesian sebab perasaan dia tu mengganggu perasaan dia kan. Dia dah okey 48 jam dia down balik kan. Okay, besok pun main Ingrid dia tak dengar, dia turun balik kan. Agak memang kalau you all boleh minta dia doakan kesihatan isteri dia. Pengumuman pasal konsert KIT dan Black. Itu 9 BC Tunggu di sini. Itu farewell sekali ya. Itu farewell. Jadi orang tak payahlah nak tanya Abang Jo lagi. Jadi Abang Jo dah ada berbari sebenarnya. Jadi kadang-kadang dia orang bertanya tu kadang-kadang macam yalah kita jadi pening.
Saya dah berbalik dah, saya dah plan macam-macam. Jadi saya buat satu ni reunion first and for the last untuk orang tengok pada malam tu lah. Dia mungkin kalau ada pun anniversary yang ke-35 tahun lah. Lepas tu saya tahu itu pun kalau seminggu lagi ya. Kan? Tapi itu kira farewell. Farewell tu. Jadi lepas ni untuk berbalik jalan tu kalau ada demand pada Black dengan Eddie, kita still panggil dengan join dengan berbalik. Tapi untuk band tu, era tu, itu last. Jadi band dulu lah.